Bandaraya Johor Bahru telah menjadi tumpuan apabila Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam SW Corp Negeri Johor telah melancarkan operasi pemeriksaan intensif obscurator supaya masyarakat lebih bertanggungjawab dalam pengurusan sisa pepejal. Sebanyak 16 unit kenderaan baru telah ditukar melibatkan 12 unit kompakter 19 tan, 1 unit mini kompakter 11 tan dan 3 unit tipe 7.5 tan bagi menyokong inisiatif ini. Kereta Johor Bahru ni meliputi kawasan seluas 423,853.52 meter persegi. Melibatkan kawasan daripada waterfront sampai ke Dangan Bay dan sehingga ke Bukit Senyum. Dan kawasan ini merupakan tumpuan di segi pelancong, orang ramai, ekonomi dan juga pusat bandar yang menjadi nadi kepada Johor Bahru ini. Jadi untuk itu, kita ada beberapa tindakan kita dah buat. Yang pertama, kita dah tukar sebanyak 10,938 unit tong sampah baru dah tukar di kawasan ini. 16 unit kenderaan dah ditukar kepada kenderaan yang baru. Sebanyak 12 unit kompakter 19 tan. Kemudian kita ada 1 unit mini kompakter 11 tan dah tukar dan juga 3 unit tipe 7.5 tan dah ditukar. Kita ada 2 operasi yang khas di sini. Yang pertama kita panggil sejiwa. Sejiwa ni ialah pekerja-pekerja daripada SOM ni akan duduk permanen di kawasan pembersihan ni. Macam di kawasan bandar ni. Yang duduk di sini dan dia akan bersihkan kawasan ni sentiasa. Yang kedua, kita ada operasi nama dia jeling. 1 mini kompakter ataupun kenderaan lori yang akan bawa dan dia jeling kiri kanan. Bila nampak sampah, dia angkat. Jadi yang ketiga, kita kena ingat bahawa operasi tangkapan bagi kesalahan pembuangan sampah ni kecil ni masih dilaksanakan. Dan sentiasa ada orang yang mematikan tuan-tuan di pusat bandar ni. So bila kawasan ini dah bersih, saya harap bantuan daripada semua masyarakat di pusat bandar ini jaga kebersihan masing-masing. Diharapkan dengan pelancaran obscurator ini dapat meningkatkan lagi kesedaran masyarakat terhadap kebersihan persekitaran Bandaraya Johor Bahru demi kesejahteraan bersama. Saya Syamila Yusman untuk Malaysia Aktif.